Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay, welcome back to my channel. Salam Ramadan ke-7. Hari ni hari ke-7 kita berpuasa tahun 2025. Tahun Hijri aku terlupa pula, sorry So hari ni cuaca panas. Kita tengok tak ada awan. Semalam petang di beberapa bahagian dikabarkan sebelah hulu-hulu Kedah, sebelah Selama, Perak ke Taiping, kawasan-kawasan yang berbukit lah kan, dikatakan hujan lebat. Dekat sini cuma dapat mendung je, tapi itu pun Alhamdulillah dapat mendung kan. Mendung sangat-sangat, petang tak panas langsung. Tapi tetap berbahang lah, sebab di siang harinya panas sangat. Macam hari ni tengok matahari begitu terik menyinari bumi. So dijangkakan hari ni hari yang memang panas guys. So aku cuba balance antara time lapse video dan video aku bercakap ni, video aku berletih dan bercerita ni, untuk buat video sekitar 10 minit saja. Kalau terlebih sangat pun tak best juga. Kita kena ada target lah sebelum kita go to next target. Antara target-target aku yang lain adalah untuk membuat video 360. 360 ada beberapa perancangan lah. So akan meneruskan beberapa siri lain, AIB Moto Vlog. Ada target-target dia. Ini sebagai permulaan lah. Kita kena testing dulu. So kita mencari keserasian, setting, apa yang okey, apa yang tak okey, apa isu-isu berbangkit. Cuma masalah aku punya Angel Night V2 ke V3 V2 ke. Mencari keserasian. Semua isu aku adalah sekali-sekala kalau aku punya cable mic adapter ni kalau tercabut, memang rakaman aku tak ada audio lah. Itu keburukan dia lah. Tapi biarlah dulu. Itu kadang-kadang sekali-sekala je aku cuma kena berhati-hati. Sebabkan benda ni masih berjalan. Takkan aku nak upgrade ke kamera yang boleh pair dia punya Bluetooth tu kan. Itu pun belum tentu lagi adakah Bluetooth dia akan berjalan dengan baik. Adakah isu tu boleh berlaku, Wallahualam lah kan. Tak semestinya kalau aku upgrade ke kamera yang boleh pair Bluetooth, tak ada isu kan. Mungkin setup ini lebih baik pakai kabel. Setiap setup mesti ada kelemahan dia. So from sekarang ni kita stick dulu dengan setting yang ada. Kita kembangkan dulu channel ni. Kita bereksperimentasi sebuah Suzuki 150. Menarik kan motor ni. Aku minat juga. Dia punya motor tu macam, tapi agak kurus lah motor dia. Sebuah Honda apa? CB apa tak tahu. Yang pastinya bukan CB 650 lah. Sebab bunyi enjin dia tak zoom. Dia macam motor 2 piston, 2 dapur je. Ini baru normal guys. Ini baru normal. Ini baru Suruhanjaya. Aku tak tahu 2-3 hari ni kenapa
Tak ada kenderaan. Padahal lebih kurang time-time ni je aku sampai kawasan ni. This is normal. Baru jam. Ok guys, untuk pagi ni video aku sampai di sini saja, sebab aku ada urusan sekejap. So aku akan sambung vlog ini untuk balik nanti ya. Sebab aku terpaksa berhenti beberapa kali, jadi susahlah aku nak tutup dan setup kamera ni banyak kali kan. Itu antara isu juga tu. Aku tak boleh on the go dengan cepat. Namanya kalau ada urusan yang banyak lah. Cari nasi lancang ni. Lain kali tercari nasi kandang pula. So aku dekat Pekan Jelutong. Ok, baru berhenti setting mic pula. Aku dari Pekan Jelutong tadi. So hari ni aku pergi beli nasi dalca dekat Pekan Jelutong. So Pekan Jelutong, jalan apa Pekan Jelutong ni aku pun tak lupa lah. Sepanjang Pekan Jelutong ni menuju ke Jalan Perak lah. Jalan Perak, Jalan Jelutong aku tak ingat lah. Tapi sepanjang dekat kawasan Jelutong ni ada banyak nasi kandar. Ada 4-5 nasi kandar yang famous lah. So mungkin satu waktu nanti aku akan buat sedikit video. Dekat tempat aku ni ada banyak nasi kandar yang famous, yang sedap untuk dicuba. Cuma dia jauh lah daripada Georgetown. Mungkin orang datang ke Penang ni banyak bertumpu ke Georgetown ke. So aku ikut jalan mana ya? Aku akan naik highway ni. Aku akan bypass jalan orang nak pergi apa ni ya? Pergi masjid negeri, pergi punya preschool. Aku bypass jalan ni lah. Aku dekat sebelah Rexham, sebelah sini. So nak ke preschool, ke masjid negeri semua ada jalan bawah sebelah kanan aku ni. So orang waktu balik kerja ni memang jam lah. Orang nak masuk pulau, aku nak keluar. Atas sana orang baru keluar daripada Lotus. Cuaca dekat Belas Kurang nampak macam gelap. Tak tahulah hujan ke tak. Kalau hujan je pun kena berhenti lah kejap. Abang OKU naik Vario. Yelah, kalau motor OKU pakai skuter lebih praktikal lah kot, daripada orang OKU nak kena masuk gear lah kan. Susah. So skuter lebih praktikal. Cuma skuter ni lah maintenance tinggi lah berbanding dengan pakai motor yang ada gear kan. Lalu orang yang naik motor ni either kaki atau tangan lah. Dia kaki lah yang kurang berfungsi kan.
Jadi mesti boleh naik motor pakai roda banyak. Tambah roda boleh jadi motor AKU. Land Cruiser cuaca baik petang ni, dah sekitar pukul 6 lebih. Kenderaan okey lah, kenderaan okey. Orang nak ke Glugo, ke Bayan Baru, Bayan Lepas, agak keras lah, jam tak bergerak kat situ. Nampak semua orang nak ke sana. Jambatan baru nak masuk tu ya baru jam. Consider okey lah tu. Kalau tidak, jalan nak ke jambatan ni pun jam. Pukul 6 lebih ni kira okey lah tu. Adakah bulan puasa orang yang naik kereta dia orang balik lambat tunggu buka puasa dulu? Selama aku kerja, selama ni office dekat Tanah Besar kan, walaupun aku surf dekat dalam pulau ni, jadi tidak begitu mengenali taktikal orang pergi balik kerja ni untuk musim Ramadan. Untuk bulan Ramadan ni tak berapa pasti. Tapi orang yang nak ke Bayan Baru, Bayan Lepas memang jam teruk lah. Jambatan ni pun, dah naik jambatan ni boleh tahan juga. Tapi okey lah naik motor. Yang naik kereta ni mungkin dalam setengah jam lebih sikit sampailah ke hujung tu. Tu gantung pula dia nak ke mana. Nak ke Bagan ke, boleh bypass. Kalau dia nak terus lagi, mungkin buka puasa dalam kereta lah. Kalau time-time ni masih ada kat sini. Okey, tengok kenderaan dulu. Oops. Okey, clear boleh masuk. Cuaca baik hari ni, sini sedap lah, tak panas. Tengah hari tadi panas. Okey, cun. So aku stop video, kita layan time lapse lah. What is this? I think it's Honda, no?
Accident guys, accident.